Hai, have a nice day. So, hari ini saya nak kongsi dengan anda salah satu projek di Teluk Panglima Garang. Jadi, untuk projek kitchen kali ini menggunakan European warna biru dan tabletop, counterbar dan juga bahagian kitchen menggunakan concrete tabletop. Jadi, seperti biasa untuk concrete tabletop, anda kena buat sendirilah, okey, ataupun provide by owner lah. Okey. Untuk bahagian sebelah sini adalah ruang untuk masukkan kursi dan untuk bahagian sebelah sini ada satu ruang untuk simpanan lah. Jadi kalau saya tunjuk bahagian sini, okey, saya buka, ada satu ruang untuk simpan barang dekat bahagian sini lah. Okey. So macam biasa menggunakan solid aluminium, so pintu dengan fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sini adalah bahagian untuk oven dan untuk microwave. Dan sebagai sebelah bawah ni kalau saya buka adanya ruang untuk letak barang lagi lah. Okay. Chef menggunakan aluminium dan untuk karkas pun menggunakan solid aluminium sampai ke atas. Dan pelapai biasanya kita akan maki dekat side. Jadi kalau anda tak tahu kedudukan pelapai untuk oven, kedudukan pelapai untuk microwave, anda tak perlu risau. Kita akan datang, kita akan tolong marking untuk anda. Dan untuk bahagian atas ni kalau saya buka ada satu lagi ruang simpanan yang agak banyak lah. 1, 2, 3 menggunakan full daripada solid aluminium. Pintu dengan fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sini adalah bahagian untuk peti ais. Okay? Dan bahagian atas ni masih lagi ada ruang simpanan lagi lah. Okay? So kalau tengok dekat bahagian atas ada dalam 1, 2, 3 ruang simpanan. Itu dengan fungsi soft closing. Untuk bahagian kitchen ni tinggi daripada lantai sampai ke ceiling dalam 10 kaki. Jadi kalau anda nak buat kabinet full height sampai ceiling pun boleh, tak ada masalah. Dan untuk bahagian bawah ni ada 2-in-1 layer drawer. Okey, adalah tier paling bawah, tier yang ke tengah, dan ni adalah dia punya spoon tray punya tier lah. Okey. Jadi ini adalah 3 layer drawer daripada aluminium. Satu tier ni boleh support 35 kg, ada fungsi soft closing dan sini adalah bahagian untuk spoon tray dia. Okay. Dan kita bagi free dekat owner kita. So ada fungsi soft closing. Kemudian untuk bahagian sebelah sini pula adalah bahagian untuk dapur gas. So kita buat satu ventilation panel warna hitam. Dan bahagian sini kalau saya buka ada gas tray lah. Ada gas tray dia. So gas tray ni boleh support 16.8 kg seperti biasa dan ada partition menggunakan solid aluminium punya partition lah. Pintu dengan fungsi soft closing. Sebelah kanan ni kalau saya buka ada pen hanger. Okey, ada pen hanger daripada Bleno lah. Pen hanger, kemudian dekat bahagian hujung tu ada satu lagi shelf daripada solid aluminium sampai hujung sebelah sana. Okey. Untuk pen hanger ni anda boleh gantung dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Periuk anda boleh gantung kat sini ataupun kuali lah. Kemudian untuk bahagian sebelah bawah sini ada 2 ventilation panel kat bahagian bawah menggunakan aluminium dan kat bahagian bawah sini ni biasa kosong sajalah. Okey, letakkan kosong macam ni saja. Cuma kita akan letak partition sebelah kiri dan juga sebelah kanan supaya kalau berlaku kebocoran air, kesan kebocoran air itu dia takkan merebak sampai ruang sebelah kiri atau sebelah kanan lah. Okay. Dan pintu seperti biasa ada fungsi soft closing. Untuk bahagian sini pula adanya sauce drawer ataupun 2 layer drawer. Kalau saya buka ni adalah dia punya first tier dia. Ini adalah dia punya second tier dia. Jadi untuk drawer ni, satu drawer dia boleh support 35 kg dan ada fungsi soft closing. Okay. Dan untuk bahagian sebelah atas pula, okay, untuk bahagian sebelah atas ni, kabinet ni tinggi dalam 5 kaki. Jarak antara kabinet atas bawah dia sampai ke atas tabletop dalam 2,5 kaki lah ataupun 700 mm lah. Okay. Dan ini adalah pelapai untuk microwave, untuk oven. Okay, kita dah standby awal-awal. So kalau future owner nak pasang, dia boleh terus join saja dia punya plug dia. Dan sini pula untuk wire untuk LED light. Okay, LED light dekat bahagian bawah ni sampai sebelah sana. Dan sini pula adalah plug point untuk cooker hood. Okay, cooker hood dia dah on. Alright, ni adalah plug untuk cooker hood. Dan ni adalah plug point yang biasa boleh guna untuk blender ke, toaster ke, fryer ke, rice cooker semua. Dan untuk bahagian atas ni kita buat satu pintu transparent. Okay, pintu lift up ke atas. So fungsi lift up ni menggunakan Bloom XS lah. Okay, so Bloom ni dia ada lifetime warranty dan ada soft closing. Jadi penggunaan dia ni heavy duty. Dan untuk bahagian atas ni kalau saya buka ada satu lagi ruang simpanan yang sangat banyak.
1, 2, 3, kau faham lagi lah. Full daripada solid aluminium. Pintu ada fungsi soft closing. Untuk bahagian kukuh ni, kalau anda beli kukuh yang pattern macam ni, okay, ni adalah Livinos LCH-NITE 90BL lah. Anda mungkin boleh beli pattern yang macam ni. So pattern ni nampak slanted lah, dia condong sikit macam tu. So biasa kalau paling ideal untuk hanging daripada atas tabletop sampai bawah ni dalam 400mm, paling cantik. So kalau anda nak masak, anda letak periuk yang tinggi pun tak ada masalah. Apatah lagi kalau anda nak letak anda punya kuali pun lagi tak ada masalah. Okay, tapi paling cantik 400mm lah. Dan untuk bahagian atas kukuh ni kita buat apa? Kalau saya buka, anda akan nampak satu karkas aluminium dekat bahagian sebelah kanan dan satu lagi karkas sebelah kiri. Jadi dua karkas ni menggunakan solid aluminium. Jadi ingat kalau anda nak buat pattern macam ni, karkas sebelah kiri dan kanan boleh. Cuma anda nak kena ambil kira untuk buka benda ni. Sebab biasanya dalam tempoh beberapa bulan, 6 bulan macam tu, anda nak kena bersihkan dia punya fan ke dalam kukuh lah. Okay. Dan pintu dengan fungsi soft closing. Okay. Dan untuk bahagian sebelah sini ada dish rack. Dish rack ni kita buat transparent glass. Pintu lift up ke atas, ada dish rack, okay, stainless steel. Biasanya ada satu tray air lah. So, kalau basuh cawan ke apa kan, kalau air menitik, dia takkan terus menitik kena dekat kabinet, tapi dia akan kena dekat jatuh atas tray air ni. Dan ni untuk tebal letak pinggan. Dan untuk pintu ni, untuk lift pintu ni kita gunakan Bloom Aventos HK. Okay, ni Bloom Aventos HK. Right. So dia ada fungsi soft closing. So kalau anda tutup dengan kuat pun dia masih lagi boleh tahan daripada dia terhentak dekat kabinet. Dan untuk bahagian atas ni saya buka ada lagi ruang simpanan. Ya, agak banyak. Okey, ada 1, 2, 3 sampai atas lah. Okey. So ni menggunakan solid aluminium. So pintu dengan fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sebelah kanan sekali ni, kenapa kita buat satu ACP warna hitam, okey, sampai atas? Sebab ruang ni akan letak dia punya blind lah. Jadi anda kena ingat kalau anda buat kitchen yang pattern L macam ni, okey, biasanya kalau depannya ada tingkap, anda nak kena gapkan dalam 4 inci ataupun 100mm untuk bahagian blind ni boleh diikat lah. Okey, jadi biasa saya akan buat macam ni lah. Okey, so kita akan bukan saja tutup bahagian depan, bahagian bawah pun kita cover dengan warna hitam. So dia tak langsung tak ada bahagian ruang untuk semut ke cicak ke masuk ke dalam kabinet anda. Okey, jadi ingat untuk anda buat kabinet, make sure anda gunakan metal aluminium. So kalau anda punya bahagian dapur tu ada serangan banjir ataupun serangan anak-anak, anda tak lagi perlu risau untuk kabinet anda tu jatuh disebabkan oleh kedua perkara tersebut. Jadi ingat, untuk buat kabinet anda boleh hubungi saya. Alright, itu saja daripada saya. Have a great day. Bye.